Iji sombong urang kan bak pakaian. Dak gure-gure dak tu baje lagak-lagak dia dibik tu sombong mati kau kaina. Yang gekeng sombong hana menerima nasihat gopnya yang sombong. Kiban malamnya tak ibu merasa tahu tumbut tungku bulan kan tu halong Maya aja kalau ni kedingku aja mampu ya buat leung yang sombong yang sombong hana menerima nasihat gop. Bak pakaian juga you dari pulau yang malam-malam belagak baje. Belagak supaya ilmunya baik rendah. Nyo tai igok je dengku. Nya roh hang ju. Hang lagi yang je dengku. Murah dia kan. Budari-dari belagak-lagak baje. Kan sombong badak lagak baje. Yang sombong hana menerima nasihat gop. Kejuk dia sembahyang belagak yang merempuak dengan Allah. Yang merempuak dengan Allah. Maaf kadang cuba jawab belong dah tu. Dia darukun waktu hiluwi turun muduh tu nya. Ka betul sembahyang tanya. Tabak aurat uragam kan di antara pusat dan lutut. Tanya yang mudah-mudahan najit ke malainya. No belo baca jubah tapo-tapo no Jumaat. Dia ke lemak lagak tak baca Jumaat. Khusus Jumaat. Pokoknya bacanya Jumaat dok ya je. Jubah tak sok mendum ju. Jubah walaupun hana pakai peci tapi dah jemnya Jumaat dah pakai peci kena malai bak tajak tak mai yang lipih tak apa yang je culuk hol dan culuk orang tu truk lan sembayang tak thuat aju leh salim tak thuat lam bai uingon mana tak thuat jubah siapa-siapa kadang ngan jubahnya ke tanya untuk berubah dalam kehidupan untuk menjaga aurat baik terha. Mamnya baca oblong tak tahu kena ilua lah. Dia dah rukuk baca ilui turun. Ka ada perincuan dia. Ka baca sembahyang. Ya, tanya orang Aceh pakai jubah apa ya? Pakai. Mana lah kita untuk khuyala. Khuyala yang pakai di bawah tuut di atas tumin. Ya kena bagi ilua cingkrang. Hana pupu ada di bawah tumin pi hana pupu. Sombong tanya kan bainan, sombong tanya bak na merasa. Cik long yang kenyan sombong. Nyo datuk baje hana terasa tapu panenam kada thuk ju. Ni cok baje mak kono Jumaat datuk ju baje dah ya ju metingat dedang di bawah lutut ngan di bawah tu metingat dedang. Lalu cik awai ingat nya cik long yang ahli ibadah yang kampak penyakit nan. Kadanya metingat dedang datuk ju tajak Jumaat. Nak tutup aurat.